Baru ini kita boleh nampak bahawa harga emas telah mencecah paras tertinggi dan kita boleh nampak bahawa emas telah naik lebih daripada 40%. Persoalannya, boleh tak saham outperform atau dapat returns yang lebih besar kalau berbanding dengan emas? Contoh yang saya nak bagi adalah saham Oriental Kopi, di mana dalam satu tahun sahaja kita boleh nampak Oriental Kopi telah naik sebanyak 65%. Dan kalau berbanding dengan emas, Oriental Kopi telah naik lebih kurang 20% lebih tinggi kalau berbanding dengan emas. Tetapi persoalannya, kenapa saham seperti Oriental Kopi boleh naik lebih tinggi kalau berbanding dengan emas? Antara sebab, setiap kali kalau kita melabur dalam saham, kita harus ingat bahawa nama lain untuk saham adalah share. Dan apabila kita melabur dalam share, kita harus ingat bahawa kita beli sebahagian kecil untuk sesebuah syarikat. Kita boleh nampak setiap kali kalau kita pergi dekat branch Oriental Kopi, tak kisah KLCC ke Mid Valley ke, kita selalu boleh nampak barisan atau line yang agak panjang. So kalau you guys berminat untuk belajar bagaimana untuk melabur, saya telah tulis buku dan ianya di yellow bag kat bawah.